Okey, ada tak yang tengah mencari rumah corner lot? Kat belakang abang ni ada satu lagi rumah corner lot dekat Seksyen 7 Shah Alam, Jalan Lazuri. Okey, rumah ni yang special, dia facing open. Korang tengok tu, tak menghadap rumah lain, berhadapan dengan padang. Rumah dia macam ni. Owner dah extend kitchen bahagian belakang. Ada balcony kat bahagian atas ni. Sekejap lagi kita tengok balcony ni macam mana. Bukan dari bilik master. Dan dia ada pintu tepi, pintu depan sebelah sana. Ni korang tengok dari luar. Abang belanja sikit. Tu pintu dia. Dia ada 2 pintu sliding door tau. Belah sana pun ada 1 pintu. 1, 2, 3 pintu, 4 dapur. So ada 4 cara nak masuk dalam. Depan ada padang. Ni kawasan padang. Parking dia sini boleh muatkan 2 buah kereta lah. Korang masuk depan 1, belakang 1. Tapi kalau nak lagi luas, korang boleh pecahkan lagi. Pecahkan tu, buang tempat sampah tu, pindah sebelah sini. Boleh masuk lagi 1 kereta dekat bahagian sana. Jom kita masuk bahagian dalam. Okey, bahagian dalam dia macam ni lah. Rumah design lama. Design lama tapi agak luas juga. Macam ni, ada ruangan sini. Kat bahagian bawah ada 1 store. Ini store dia. Dan ini kitchen dia. Ni owner buat dry kitchen. Ada toilet 1 dan ada 1 bilik dekat bahagian bawah. Rumah ni pun owner dah extend macam kita tengok tadi di awal video tadi. Abang tunjuk kat bahagian belakang kan. Ini dia buat wet kitchen. Boleh masak dekat bahagian sini, open space. Ni boleh keluar lagi. Ni keluar tepi, kelaman tepi. Tak cukup besar, boleh tarik lagi luas. Jom naik atas. Going up, korang tengok, dia masih menggunakan parkir lama ni, tapi owner dah shellac balik. So berkilat, bersinar. Okey, kat sini naik je korang tengok memang macam tak ada kawasan living area kan, kawasan living area, tapi actually dia sebenarnya ada. Ini ada 1 ruangan ni. Ruangan ni adalah living area yang mana ada balcony. Tadi kita tengok kan balcony. Special lagi ruangan ni, dia ada toilet. Dia boleh attach toilet, masuk toilet. Kalau korang tak nak jadikan living area, boleh jadi bilik juga actually. Tutup je bahagian tu, taruh pintu, dapat bilik. Ni toilet dia. Dia sharing dengan bilik kedua kat bahagian atas ni. Ni bilik dia. Not bad lah size. Boleh masuk katil queen size. And then dia ada lagi 2 bilik. Yang itu bilik master. Kita masuk bilik ni dulu. Ni bilik dia. Bilik ni tak ada toilet. Bilik ni tak ada toilet, tapi besar. Boleh masuk katil double bed. Boleh buat almari dekat tepi sana. Dan ini adalah bilik master dia. Bilik master macam ni. Ada tingkap dan ada toilet.